Kalau esok belum berlaku, kenapa ramai orang dah penat fikir pasal esok? Ramai orang susah nak tidur, bukan sebab kerja berat, tapi sebab kepala dah sibuk fikir. Macam mana kalau tak menjadi? Macam mana kalau rugi? Macam mana kalau gagal? Masalahnya 90% benda yang kita risaukan tu langsung tak berlaku pun. Kita habiskan tenaga hari ni untuk masalah yang belum wujud lagi. Akhirnya hari ni pun tak dapat nikmati, esok pun belum tentu jadi. Buat apa yang mampu hari ni, usaha yang terbaik hari ni, dan berhenti hidup dalam ketakutan tentang masa depan. Sebab masa depan tu bukan dalam tangan kita pun.